16, 17. Ni portion kita untuk satu set sotong celup tepung. Sotong kita besar, kita goreng seko, takut ada yang tak kena. Dah lama dah buat celup tepung ni. Lama dah bang, daripada 2010, daripada Taman Seri Gombak. Pesta Borek pun daripada 2010. Ya, betul. Oi, lama betul antara yang terawal ni. Baik tepung, baik sos, semua kita buat sendiri. Pak, ini portion dia bang. Oi, 3-4 orang pun boleh bang. Kalau beli sotong yang panjang, sekilo RM49, orang takkan jual satu set RM15. saya tak boleh tengok lagi ni RM15 banyak macam ni. Murah betul ni. Yeah, betul. Ini udang celup tepung. Ini adalah main kita. Boleh biar dalam masa 3-4 jam masih crunchy. Kalau tak crunchy, boleh pulang balik dekat saya. Ini tengok ni macam tak pulang balik, memang habis terus ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini dia colek campur. Ada perut, paru dengan ayam. Oh, perut, paru, ayam. Itu sayur sekali. Makan kat luar boleh, makan kat dalam ni boleh. Ini yang tak sabar nak makan ni. Tekstur dia memang cantik. Ui, panas-panas gini. Kepala pun kekuning-kuningan, keemasan. Dia Barito, ini antara celup tepung yang sedap yang Barito pernah makan. Dia punya rangup tu, wow, punya sosnya Barito suka, sedap tau. Pedas-pedas kemudian tu yang best tu. Air coklat, air cappuccino, air jagung, semua generous dengan dia punya whipped cream, chocolate rice dan juga drizzle. Bukan kena rebus biasa tau. Dia serai, halia, siap ada cili lagi. Oh, dia punya sos colek buah ni pekat, likat. Udang celup tepung Gombak, pesta colek. Ini betul-betul pesta ni.